Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza. Welcome back to my channel. Nampak tak? Betapa bersepahnya rumah saya. Sebenarnya saya rancang nak kemas rumah sempena nak sambut Aidilfitri 2026. Tapi mood rajin saya tak sampai. Dia tak sampai. Jadinya saya hanya rekod. Untuk hari ini saya hanya rekod bahagian rumah saya yang tengah bersepah ni. Lepas tu video yang seterusnya saya akan tunjuklah hasil selepas mengemas. Saya akan buat tour lah kemudian. Jadi korang tengoklah dulu keadaan rumah saya yang tengah bersepah gila ni. Ini semua sebenarnya barang-barang dekat dapur. Saya keluarkan, saya dah basuh, saya simpan dalam plastik ni dulu sebab tak nak berhabuk. Macam itulah keadaan dia. Tonggal langgam. Nampak? Jadi kita ke dapur. Sama juga ni, bersepah macam-macam benda ada. Bahagian ni nampak sepah semua sepah. Lepas tu bahagian atas ni rak-rak putih ni saya dah keluarkan, dah turunkan barang-barang. Saya dah basuh dah pun. Tu ada sebahagian yang kaca tu saya dah basuh dan saya dah letak balik ke tempat asal. Barang-barang ini semua yang dekat depan tadi tu lah. Ni semua saya dah bersihkan. Jadi tapi tak rekod lah. Yang ini langsir yang saya basuh yang kat depan tadi kan saya dah buka langsir tu kan. Jadi ni basuh tak sidai lagi. Lepas tu kita ke toilet. Kalau korang yang dah follow saya rapat-rapat, korang mesti perasan dekat bahagian ni ada saya gantung rumput. Tapi ni saya dah buka sebab rumput tu dah reput. Bila saya buka dia jadi macam ni lah. Banyak kesan skru, lubang-lubang. Nanti saya terpaksa tutup balik lubang tu. Lepas tu saya cat. Kebetulan cat warna pink masih ada. Jadi saya akan cat lah. Lepas tu bahagian toilet ni pun dah berdaki sangat dah. Dia kesan-kesan hitam ni saya dah sental gila-gila. Orang kata dah berus sehabis tenaga, tetap tak nak hilang. Tak tahulah kenapa. Jadi saya ada cuba beli produk ni. Harap-harap produk ni boleh membantulah menghilangkan kesan hitam tu. Harap-harap lah. Walaupun dia kata kita letak tu tak payah berus pun tak apa, nanti dia akan bersih sendiri. Tapi saya tak ada masalah pun kalau nak berus. Saya tak kisah pun, janji dia hilang. Masalah tak hilang. Ni buat sakit hati ni. Buat baran. Lepas tu yang sebelah sama je. Tu rumput macam tu lah yang saya cakap, yang kat sebelah tu yang dah reput. Ini okey lagi. Jadi saya akan kekalkan lah. Esok-esok kalau dia dah reput, saya akan gantikan dengan cermin besar. Buat masa ni tak ada modal lagi. Lepas tu bahagian ni, nampak ni. Sebenarnya saya tak suka pun letak benda ni. Saya terpaksa letak sebab belakang tu ada lubang. Lubang macam ni. Banyak lubang-lubang kat belakang ni. Jadi saya akan buka, lepas tu saya akan tutup lubang tu, saya cat. Jadi tak perlu lagi dah letak benda-benda ni semua. Lepas tu, macam tu je lah. Toilet, jom kita tengok dekat-dekat. Sebab tak kotor kan. Saya saja biar dia kotor. Dah lama saya tak cuci toilet. Sebabnya saya nak tengok perbezaan kalau saya pakai produk tadi tu, dia berkesan ke tidak. Jadi itu sebabnya saya biarkan je. Lepas tu bahagian pintu ni pun dah berkerak, nampak? Lemak gelap dah. Berkerak sangat dah tu. Jadi saya nak cuba dekat bahagian ni. Saya saja je tak cuci ni. Saya nak tengok dia berkesan ke tidak. Kalau berkesan memang terbaik lah kan. Yang sebelah tu kau abaikan, dia memang dah reput. Rumah saya banyak yang dah reput. Lepas tu jom kita ke bilik lah kot. Kita ke bilik, tengok keadaan bilik yang huru-hara tu. Korang nampak apa dah jadi dengan rumah saya? Bersepah kan? Ini sebenarnya baju. Kan baju yang saya sidai waktu malam. Saya malas nak sidai kat luar sebab dah malam. Jadi tu sebab dia bergantung kat sini. Jadi bersepah-sepah lah. Spender pula. Macam ni. Huru-hara kan? Huru-hara sangat-sangat, nampak? Macam itulah keadaan dia. Rumah saya sekarang. Ini dalam bilik. Dia masih bergerak. Macam ni. Nampak tak? Korang sanggup tak duduk dalam rumah yang keadaan dia macam ni? Nampak? Ni semua saya nak kemas sekejap lagi. Ui, kusut sungguh. Jadi ini je lah yang saya nak tunjuk. Nanti bila dah settle semua ni,
dah kemas, dah bersih, dah susun semua, barulah saya akan buat video sekali lagi, video tour. Untuk masa ni macam ni je lah dulu. Okey korang, ni saya nak share sikit lah proses mengemas supaya korang nampak lah yang saya memang ada bersihkan rumah di sebalik tabir. Cuma tak rekod je, nak memudahkan kerja. Ni habis dah saya ponggah semua, kebas-kebas habuk, tingkap semua tadi saya dah kebas. Bukti rumah saya betul-betul dah berhabuk. Orang kata, tak tahulah. Yang kata saya rajin sangat tu, kalau rajin tak adalah berhabuk seperti macam ni. Cuma itulah sebab bilik saya kecil kan. Lepas tu saya ada simpan barang kat bawah katil. Nak sapu, nak vacuum susah. Dia sekali-sekala je bila punggah barulah boleh vacuum, mop apa semua kan. Macam ni lah rupa dia. Hasil tangkapan hari ni dalam bilik saya. Subhanallah. Rupa-rupanya saya petan nak habuk. Tak sangka saya. Jadi yang ni tadi saya dah kebas, semua dah tak ada habuk-habuk. Dah bersih dah. Bersih untuk seketika. Ni bilik Daniel. Habuk kipas. Nampak macam tak banyak sebab yang ni belum buat lagi. Banyaknya habuk, nampak tak? Sini pun ada. Lepas tu barang Daniel ada yang saya tumpang kat bilik sana. Nampak tu kapet. Macam ni lah. Hasil daripada saya kebas-kebas habuk, lap habuk dekat shilin, dekat rak putih, kat dinding semua. Tengoklah. Bertaburan habuk-habuk. Banyak gila. Tu ya Allah, berkeladak. Lepas tu ni kotor gila nampak. Ya Allah. Saya bercadang nak ni nampak tak bawah siki saya ni dah huru hara dah. Jadi nak kemas tapi cuma saya tak tunjuk lah saya kemas tu. Saya hanya nak tunjuk keadaan sebelum. Ni tempat dia, nampak tak bergantung sana sini, comot. Lepas tu belah sini pun bersepah-sepah ni, bersepah-sepah. Nampak macam-macam benda ada kat sini. Nampak macam tu. Bersepah kan. Lepas tu tong sampah saya letak kat luar. Asalnya tong sampahnya duduknya kat dalam ni. Tapi sebabkan ni pintu kabinet ni semua dah rosak, dah tak bagi kerjasama. Nampak dia? Nampak? Bila saya nak buka tutup dia dah tak boleh dah. Dia ketat, tersangkut-sangkut. Karat-karat besi semua dah berterabur. Jadi memang dia dah tak bagi kerjasama. Saya pun tak tahulah apa nak buat dengan almari ni. Sebab nak ubah suai keseluruhan ni semua ni banyak ni. Bajet berapa nak ada. Kena tunggu dulu. Tak tahu bila. Jadi cuma nak kemaskan bahagian dalam ni lah. Tutong yang warna penutup dia warna kuning-kuning coklat tu. Nak keluarkan. Tak nak pakai dah. Lepas tu ni tempat saya letak apa, sabun-sabun contohnya. Sabun lantai ke apa ke kat situ. Tapi tengoklah dah tak teratur dah. Ini pun nak keluarkan rak ni. Sebenarnya bukan kat sini tempat dia. Saya letak sementara waktu sebab tak tahu apa projek nak buat. Ni. Nampak tak? Kau nampak tak? Ni rak yang berkarat ni. Ni. Rak ni dia besi. Nampak ni. Jadi saya nak minta tolong suami saya potong. Potong pendekkan paras sini. Ni buang semua ni. Tinggalkan yang belah sana je lah. Kan dia panjang tu kan. Tinggal belah sana je. Yang belah sini ruangan ni semua ni. Tak nak ada rak lah. Sebab apa saya nak letak dekat sini penyangkut kuali yang orang kata boleh tarik keluar. Kalau orang yang dah biasa guna mesti dia tahu tarik keluar. Jadi kita gantung kuali tu senang. Kita nak pilih mana satu, ambil je. Tak payah macam ni bertindih-tindih macam ni kan. Susah, leceh. Jadi nak kena ubah kat bahagian ni.
nak minta tolong suami saya potong besi bahagian ni. Agak rumit sikit lah sebenarnya. Bila ada tong-tong kat bawah ni, ada barang-barang lah dekat lantai ni, susah nak sapu, susah nak vacuum, susah nak mop. Jadi kalau boleh saya nak kosongkan. Macam itulah keadaan dia. Jadi nak ada buat pertukaran sikit lah, nak kemas-kemaskan sikit, rapi-rapikan sikit. Okay, ni dia alat penggantung kuali tu. Dia buat daripada kayu, besi. Lepas tu dia ada sediakan juga dia punya skru untuk menyangkut tu kan. Jadi nanti suami saya akan terus pasang lah dekat ni, bawah singkir ni. Okey, ni dia selepas saya kemas kuali yang tergantung, saya dah alih. Lepas tu belah sini yang mana macam barang yang bersepah tu saya dah keluarkan. Sebelah sini yang saya cakap nak letak penyangkut kuali, saya dah letak dah. Ni dia. Jadi senang lah, tak perlulah saya nak masuk kat dalam terbongkok-bongkok nak cari kuali. Kita tarik je, pilihlah mana satu yang nak. Lepas tu kita simpan balik. Kan senang kan? Lepas tu bahagian ni saya dah kosongkan segala tong, segala bagai lah. Tong sampah pun saya dah masukkan semula kat dalam. Bawah tu ada saya letak bakul untuk letak barang lah. Buat masa ni barang tu tak beli lagi, jadi dia kosong. Cuma saya nak tambah satu lagi bakul kat sebelah sana, ada satu lagi ruang. Jadi itu je lah. Buat masa ni dah tenang, tak ada lagi dah macam-macam benda kat bawah tu kan. Aman dah hidup. Ini yang paling saya bangga, sebab memudahkan kerja saya. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.